apabila tuan-tuan semua keluar nanti, anda pasti akan menyedari bahawa merekalah yang menjadikan tidur tuan-tuan nyenyak, tuan-tuan. Betapa nyenyaknya hari ini tuan-tuan tidur. Adakah tuan-tuan tahu? Adakah bermain di fikiran tuan-tuan semua? Tuan tidur nyenyak. Adakah tuan-tuan terfikir? Tidak, bukan. Hidangan kita seenak macam ni tuan-tuan. Betapa enaknya tuan-tuan makanan kita hari ini tuan-tuan, makanan kita. Dan hidup kita tuan-tuan aman bahagia bersama anak tuan-tuan. Itulah sumbangan tentera tuan-tuan. Kalau tiadalah benteng pertahanan negara tuan-tuan, tak akan adalah pengarah NLP tuan-tuan. Tak akan adalah pengarah CBT tuan-tuan. Tak akan adalah tuan hakim tuan-tuan. Tak akan ada penjual emas tuan-tuan. Dan tak akan adalah orang yang nak design, yang nak buat fan page tuan-tuan, kumpul swing tuan-tuan. Dan kalau saya yang tumbang tuan-tuan hari ini, takkan ada doktor tuan-tuan. Ya Allah tuan-tuan, doktor untuk menyihatkan saya tuan-tuan. Begitulah sumbangan Angkatan Tentera Malaysia pada hari ini tuan-tuan kepada kita semua, untuk bangsa dan negara tuan-tuan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa lah ni? Ini dah barisan kita. Ada lagunya? Ada. Inilah barisan kita yang ikhlas berjuang, siap sedia berkorban untuk ibu pertiwi. Sebelum kita berjaya, jangan harap kami pulang. Inilah sumpah pendekar kita menuju medan mati. Andai kata kami gugur semua, tabur-taburnya di atas pusara, kami mohon doa Malaysia berjaya. Semboyan telah berbunyi menuju medan mati.